Berkaitan dengan bantuan ataupun apa perkara kaedah-kaedah yang boleh kita bantu. Yang pertamanya, saya difahamkan daripada 5 mangsa tragedi ini, salah seorangnya adalah pelajar sekolah, iaitu pelajar tingkatan 5 TVET di SMK Datuk Almarhum Yaakob, iaitu Nurul Azwani binti Jaafar yang berusia 17 tahun. Dan dari segi proses Kementerian Pendidikan Malaysia, apabila berlakunya tragedi atau kematian akibat daripada kemalangan atau bencana, pelajar sekolah ni akan menerima insurans, caruman insurans sebanyak 5,500. Dan saya pun dah maklum kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri untuk melakukan proses penyaluran insurans ini dengan keadaan segera, dan saya juga telah menghubungi pihak sekolah dan juga pejabat pendidikan daerah supaya proses itu dapat dilaksanakan lebih awal supaya boleh kita buat serahan kepada waris sebagai tanda simpati. Selain itu, kita juga dari segi bantuan dan juga inisiatif lain, kita akan bincanglah bersama dengan kepimpinan Yang Amat Mohd Menteri Besar sebagai tanda simpati dan juga atas tragedi yang berlaku ini. Manakala saya difahamkan kalangan ahli keluarga ni ada seorang lagi adik dia yang masih bersekolah rendah, dan mungkin saya akan mengarahkan pejabat pendidikan daerah untuk melakukan sesi kaunseling ataupun memberi tumpuan supaya adik-adik dia tidak emosi terganggu dan boleh mencecaskan pembelajaran dia di sekolah Kawasan Padang Cakap. Itu di antara tindakan-tindakan awal yang kita laksanakan, dan mungkin bagi keluarga ayah dan ibunya, kita akan minta pihak Jabatan Kebajikan Syarikat untuk pantau dan memberi bimbingan dan juga nasihat supaya mereka boleh menerima takdir Tuhan ini dengan hati yang redha dan menerima sebagai satu takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT.